Sembang pasal tempered glass, memang dari dulu kan saya memang beli yang jenis RM10 saja satu keping. Saya duk fikirlah, kalau benda boleh murah, kenapa kita perlu beli yang puluh-puluh ringgit? Sampai bulan lepas baru saya try lah tempered glass yang mahal dan baru saya tahu perbezaan dia. So hari ini kita tengok screen protector ataupun tempered glass dari Tholas. So kali ini saya try yang jenis privacy punya. Sebab kebelakangan ini saya naik MRT kan, saya perasan ada bangit hantu dekat sebelah tepi, sebelah belakang saya. Cara pasang memang senang, dia datang sekali dengan casing dia. So kalau kita ikut step dia, memang sekejap dah siap dah. Ini tengok dari bahagian depan, yang ni tengok dari bahagian tepi kiri dan kanan. Nampak beza kan? Dan tengok kalau ada air dan habuk atas dia, memang dia kalis habis. So beza yang berkualiti macam ni dengan yang tak ada brand yang murah sikit. Yang perbezaan yang paling besar adalah cap jali. Yang dulu saya pakai jenis murah punya kan, mesti cap jali akan lekat dan bangit habuk dia akan lekat atas screen. Tapi kalau kita guna yang jenis high quality, dia akan sentiasa bersih dan yang penting kan, dia ultra clear dan sangat smooth. Baik untuk typing ataupun buat kerja. So kalau korang pakai iPhone dan sekarang tengah pakai screen protector yang murah dan sampai masa untuk tukar, korang boleh try lah yang jenis berkualiti macam ni. Cuba satu kali, mesti korang tak akan pakai yang jenis murah lagi. Yang berminat boleh order sekarang dalam beg kuning. Kalau ada soalan komen di ruang komen.